Sumber air yang bersih, suci lagi menyucikan. Penting bagi kita umat Islam untuk menyucikan diri dan juga beribadah. Di saat kami berkempen mengenai kepentingan kebersihan dan juga kesucian air daripada sumber tangki air di rumah untuk tujuan kebersihan, kesihatan dan juga ibadah, ianya juga penting untuk tempat-tempat beribadah seperti masjid dan juga surau-surau. Dan sepatutnya video ini didedahkan lebih awal untuk kesedaran masyarakat, dan pastinya ramai orang dekat luar sana yang mengabaikan kebersihan tangki air ataupun tidak membuat servis dan juga memeriksa tahap kebersihan tangki air di rumah dan juga di masjid ataupun di surau. Paling sedih apabila kami memeriksa keadaan tangki air rumah maupun kawasan industri, pasti akan ada kotoran seperti karat, lumut yang tebal, haiwan dan juga serangga perosak seperti tikus, lipas, cicak dan lain-lain lagi. Dan paling sedih sekali apabila kami temui bangkai haiwan dan juga serangga tersebut. Persoalannya, adakah air yang kita gunakan untuk beribadah itu sah? Usah bimbang, Daito Auto Tank Cleaner kan ada. Ianya merawat, membunuh kuman dan mencuci tangki air secara automatik. Maklumat lanjut hubungi kami dan jangan lupa untuk share video ini untuk manfaat orang lain di luar sana. Air suci lagi